PSS Tok Kenali, Sekolah Pendengar Kebangsaan Kementerian. Saluran rasmi yang paling mantap untuk semua info terkini dan program hebat sekolah. Saya, Cik Siti Syairah binti Muhammad Zaki, akan membawakan anda satu episod istimewa iaitu program Anugerah Bintang Pentaksiran dan Modul Koleksi Item 2 tahun 2025. Kita akan meraihkan para pelajar yang cemerlang dari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5 yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Tapi, saya tak keseorangan hari ini. Kita bersama wartawan di lapangan TV PSS kita iaitu Wan Sofia Kristina. Jom kita bersama dengannya. Bersama saya pada hari ini adalah Pengetua Sekolah SMK Kementerian, Tuan Haji Ismail bin Rahman. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apakah inisiatif yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan lagi bilangan pelajar cemerlang di SMK Kementerian? Persilakan Tuan. Terima kasih TV TSS SMK Kementerian kerana bersedia untuk mengulang saya pada hari ini untuk bertanya inisiatif atau usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan lagi bilangan pelajar cemerlang di SMK Kementerian. Sebenarnya pihak sekolah telah pun mengadakan beberapa usaha atau beberapa program untuk meningkatkan pencapaian murid-murid sama ada di peringkat menengah atas dan di peringkat menengah rendah. Di peringkat keseluruhannya memang pihak sekolah memastikan pelajar-pelajar yang hadir ke sekolah mengikuti PDPC biasa di dalam kelas seperti biasalah. Maksudnya pelajar-pelajar mesti mendapatkan sebanyak mana ilmu di dalam kelas. Maksudnya bermula 7.40 hingga 2.10. Para pelajar mesti berada di dalam kelas untuk mendengar pengajaran guru dan murid belajar lah. Maknanya guru mengajar, murid belajar. Jadi pihak sekolah cuba memastikan yang itu dulu dilaksanakan. Dan sekiranya pihak sekolah mendapati masa yang digunakan untuk PDPC itu masih juga tidak mencukupi, jadi pihak sekolah akan mengadakan program-program lain lah, terutamanya di peringkat pelajar-pelajar tingkatan 5, kerana pelajar tingkatan 5 ni dia nak menduduki SPM pada tahun ini. Jadi selain daripada kelas biasa PDPC di kelas tu, pihak sekolah juga mengadakan kelas pada waktu petang, kelas pembukaan petang. Kemudian ada juga kelas pada waktu malam. Kemudian ada juga kelas JUSA kita panggil, kelas Jumaat dan Sabtu. Dan kelas kita buat juga dalam cuti persekolahan. Jadi kita mengadakan program ini untuk pelajar-pelajar jika kita rasa memang pelajar dalam PDPC dalam kelas tak cukup. Jadi kita kena tambah dengan kelas pada waktu petang, malam, Jumaat, Sabtu, cuti sekolah. Jadi itulah langkah yang dibuat oleh pihak sekolah. Dan seharusnya lah pelajar-pelajar menyambutlah inisiatif yang dibuat oleh pihak sekolah itu dengan hadir ke sekolah. Kalau kita buat berbagai program pun pelajar tidak hadir, mungkin program ini tidak akan berjaya. Jadi kami guru-guru sentiasalah memastikan pelajar-pelajar hadir ke sekolah. Sama ada kita telefon ke keluarga mereka kalau mereka tidak hadir, ataupun kita buat ziarah cakna nak tahu apakah punca pelajar tidak hadir ke sekolah. Jadi kalau mereka mendapat mengikuti program-program di sekolah ini, saya rasa mereka akan berjaya lah dengan cemerlang
dan kita dapat meningkatkan lagi bilangan pelajar yang cemerlang seperti yang kita raikan pada hari ini. Hari ini kita raikan pelajar-pelajar yang cemerlang daripada tingkatan 5 sampailah tingkatan 1. Ya. Dan tingkatan yang lain pun selain daripada tingkatan 5, kita juga mengadakan kelas-kelas fokus kepada mereka untuk memastikan mereka juga dapat menambahkan waktu PDPC mereka untuk mengukuhkan apa yang mereka belajar semasa waktu PDP biasa. Misalnya kita fokus kepada subjek sains, matematik, bahasa Inggeris, subjek yang mungkin pelajar belum menguasai lagi. Saya rasa itulah antara apa yang dibuat oleh pihak sekolah lah untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar, dan kita berdoa lah supaya pelajar-pelajar kita ni pun akan cemerlang lah. Kalau hari ni kita raikan pelajar cemerlang pertengahan tahun, jadi kita lepas ni kita raikan akhir tahun pula lah. Itulah yang kita buat lah. Terima kasih Tuan kerana sudi diwawancara. Sama-sama.